Hello semua. Cikgu Suria ada di sini. Okey, hari ini, seperti sebelum ini, sesuai dengan permintaan sebilangan ibu bapa, kita akan bercakap lebih lanjut mengenai kemahiran berfikir, terutamanya pemikiran matematik untuk peringkat rendah. Tiada masalah. Jadi bagaimana dengan November? Bagaimana dengan Disember? Cikgu Suria akan berkongsi lebih banyak perkara seperti itu. Okey, jenis soalannya bagus. Mari kita jelaskan dari perspektif logik yang lebih asas. Sudah tentu, sesetengah orang bertanya, terdapat banyak kaedah yang disebutkan, seperti pengajaran olimpiadir matematik dan lain-lain. Tetapi sebenarnya, semua orang tahu banyak tentangnya, seperti pendekatan lautan soalan. Selepas anak anda meniru satu soalan, kemudian dia akan ulang latihan yang berkaitan dengan soalan dan cara penyelesaiannya. Jadi, bila latihan seperti ini dilakukan terlalu lama, ibu bapa semua perlu faham, pemikiran anak itu akan menjadi kaku. Kenapa? Sebab kaedah pembelajaran seperti ini bukanlah satu kaedah yang berasaskan logik asas. Anak itu sebenarnya belum betul-betul faham prinsip asas. Untuk soalan biasa memang tiada masalah, tapi bila ke peringkat pertandingan, mungkin dia akan buntu, tak tahu macam mana nak selesaikan. Kenapa? Sebab dia belum betul-betul faham prinsip asas. Jadi hari ini, Cikgu Suria nak terangkan set soalan ini dan jelaskan prinsip asas di sebalik soalan ini kepada semua. Ramai orang menekankan kaedah. Memang betul, kaedah itu penting, tetapi para ibu bapa semua, tolong ingat macam mana sebenarnya kaedah-kaedah ini terhasil. Macam mana teknik-teknik ini boleh wujud. Sebenarnya, rahsia di sebalik semua ini ialah semuanya adalah kaedah yang berkembang daripada prinsip asas. Daripada prinsip asas inilah teknik-teknik ini dihasilkan. Jadi, memahami prinsip asas adalah sangat penting. Jadi, kalau anak-anak boleh kuasai sebanyak mana prinsip asas, tak kira macam mana bentuk soalan berubah, tak kira tahap kesukaran bertambah, selagi berpegang pada prinsip asas, mereka tetap boleh cari jalan penyelesaian, tetap boleh cari kaedah untuk jawab soalan. Hari ini, Cikgu Suria akan gunakan soalan ini sebagai contoh dan akan pecahkan satu persatu. Seperti yang anda tahu, mari kita pecahkan ini untuk anda. Dalam masalah ini, Helang memberi insentif dengan menedarkan makanan dan setiap kali ia menedarkan makanan dalam 9 daripada 10 bahagian. Jika setiap soalan melibatkan satu atau lebih daripada 2 bahagian, seperti berapa banyak sebab dan makanan yang terlibat, maka membaca soalan dengan teliti penting. Guru telah berkongsi banyak maklumat sebelum ini, semuanya menekankan bahawa membaca soalan dengan teliti sangat penting. Jadi daripada ini, kita sudah tahu bahawa senario adalah bahawa Helang mengagihkan makanan kepada Helang mereka dan terdapat perintah khusus untuk pengedaran ini yang sangat penting. Pertama, setiap Helang menerima 10 keping dengan baki 9. Betul ke? Masih ada baki, jadi apa? Bagaimana dengan lebih awal? Setiap zakar kanan okey, satu zakar kanan dibahagikan kepada 10 kali. Bulatan mewakili. Satu nota yang betul, Nombor di dalam bulatan mewakili bilangan bahan makanan yang boleh diperoleh daripada satu insentif. So, satu nota boleh dapat barang makanan yang banyak mi. Berapa banyak pencetus yang ada? Kami tidak tahu sekarang, jadi kami menggunakan titik untuk mewakili banyak pencetus. Kami juga akan melukis pencetus terakhir. Sebelum ni memang macam ni. Jadi, anda boleh melihat kami dari sini. Cadangannya adalah untuk memvisualisasikan dan menganalisisnya. Jadi, berapa lama lagi anda berada di sini? Walaupun ada 9 lagi yang lebih dan 9 yang lebih ni, setiap pencetus dah pun dibahagikan 10. Semuanya dah dibahagi, tapi masih ada 9 lagi yang belum dibahagi dengan baik. Jadi, bila kita agihkan sekali lagi, macam mana? Kita dapati setiap pencetus masih boleh dibahagikan kepada 11 makanan. Betul tak? Lepas setiap kali kita bahagikan 11, masih ada 2 makanan yang lebih. Jadi ini adalah prinsip asas yang kami gunakan di sini. Apa itu? Ia adalah cara berfikir yang sangat penting yang kita panggil pemikiran perbandingan. Kami membandingkan perubahan sebelum dan selepas. Kemudian, dengan membandingkan perubahan sebelum dan selepas, kita boleh melukis dan menganalisis cadangan dan kemudian membuat perbandingan.
Cara berfikir ini boleh membantu kita mencari penyelesaian kepada masalah tersebut. Jadi mari kita lihat masalahnya. Kita perlu mencari dan bertanya soalan, mencari beberapa pencetus dan beberapa kali. Jadi kami telah sampai sejauh ini. Bagaimana pula pada awalnya? Ia adalah apabila ada 9 lagi. Jadi apa yang berlaku apabila terdapat 11 bahan makanan diperuntukkan? Pada asasnya, 2 bahan makanan berubah daripada 9 kepada 2 sahaja. Jadi bukankah itu bermakna kita kehilangan 7 makanan itu? Jadi ini tentang menggunakan 7, kan? Ini tentang menggunakan 7, bezanya 7. Awak guna 7 kali kan? Anda menggunakan ini 7 kali, jadi akhirnya ia menjadi 2. Jadi ke mana anda memotong 7 kali? Semua 7 kali ini ada di sini, semua 7 ada di sini, kerana anda menambah 1 di sini. Di sini ada 1 lagi, betul tak? Jadi kat sini kita guna 7, kan? Jadi, kalau ikut perbandingan macam ni, kita boleh senang je selesaikan, nak cari anak helang tu. Macam mana nak kira anak helang? Mula-mula kita tahu jumlah yang digunakan, iaitu 9 tolak 7. Jumlah 9 tolak 2 lah. Oh, beza sebelum dan selepas tu. Masih guna 7 kali, jadi macam mana nak guna 7 kali ni? Macam ni lah. Setiap kali, ia adalah 1 pencetus, ia menambah 1 lagi. Setiap kali 1 pencetus, ia menambah 1 lagi. Jadi 11 tolak 10. Dalam kes itu, kita boleh mendapat 7 dibahagikan dengan 1 yang memberi kita 7. Dan 7 kerana setiap 1. Membahagikan makanan dalam 1 pusingan lagi bermakna 1 keping makanan lagi. Jadi 7 keping makanan akan habis dengan betul. Jadi jika kita mendapati 1 insentif yang mempunyai 7 keping makanan, maka untuk mengetahui berapa keping makanan yang ada adalah mudah. Baiklah, kita boleh menggunakan sama ada pengedaran sebelumnya atau yang berikutnya untuk mengiranya. Ia akan menjadi lebih mudah untuk mengira menggunakan pengedaran sebelumnya kerana ia adalah 10. Okey, ada 7. Helang ini mempunyai 7 ekor helang. Jadi, 7 ekor helang. Darab dengan 10 makanan. Di samping itu, terdapat 9 lagi. Pada masa itu ada berapa banyak? Iaitu, sudah ada 79 jenis makanan. Jadi, awak dah belajar ke belum? Kalau dah belajar, tolong bagi like dan follow cikgu, ya. Guna tangan kecil awak untuk kongsi video ini supaya lebih ramai kawan boleh belajar bersama, boleh tak?